آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Adam, bukankah ayat ini menceritakan tentang kewajipan orang berpuasa? Betul tu hadis. Tu bukankah Adam dengan Adif? Lah, diorang buat apa kat sini? Jomlah kita tengok dia orang. Assalamualaikum Adam, Hadif. Korang buat apa kat sini? Salam, kami tengah berbincang pasal malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Korang tahu tak apa kelebihan malam Lailatul Qadar? Hadif, awak tahu tak? Saya tak berapa pastilah. Boleh tak Manis terangkan? Boleh. Kelebihan malam Lailatul Qadar. Dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Turunnya malaikat pada malam tersebut dengan perintah Allah. Imam Al-Qutubi berkata bahawa mereka turun daripada setiap lapisan langit dan juga Sidratul Muntaha untuk mengambilkan doa orang yang berdoa pada malam tersebut. Yang keempat, mendapat kebaikan dan keselamatan tanpa sebarang kejahatan sehingga keluar waktu fajar. Baru kita orang tahu. Manis, tahu tak sunnah-sunnah Rasulullah? Saya tak pasti. Siapa tahu? Saya tahu. Saya tahu sunnah-sunnah Rasulullah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Antaranya adalah solat, berdoa, tilawat Al-Quran, iktikaf di masjid, zikrullah dan banyak istighfar. Baru saya tahu. Terima kasih Iman. Sama-sama. Betul lah Iman. Saya baru teringat dalam satu hadis ini ada Rasulullah SAW apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, baginda hidupkan malamnya dengan mengejutkan ahli keluarganya dan memperketatkan kain sarungnya daripada melakukan hubungan dengan isteri-isterinya. Betul tu kawan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi untuk diamalkan dalam 10 malam terakhir Ramadan. Doa dia berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu Maha Pengampun dan amat suka akan keampunan. Maka berilah keampunan kepadaku. Alhamdulillah, betul tu kawan-kawan. Jadi kesimpulannya adalah sebagai umat Islam, kita perlulah memperbanyakkan ibadah terutama pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam Al-Qadr merupakan malam yang sangat istimewa dan penuh keberkatan kerana nilainya yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmat, keampunan dan kesejahteraan kepada hamba-Nya yang beribadah dengan ikhlas. Yang terakhir, oleh itu umat Islam digalakkan memperbanyakkan ibadah seperti solat, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, terutamanya kepada 10 malam terakhir Ramadan. Itu sahaja daripada kami. Selamat berpuasa dan bermunajat malam Lailatul Qadar. Bye-bye.